Aisyik, apa ni katanya dah ada nama yang untuk calon tu. Siapa antara calon? Belum lagi. Katanya ada seorang nama dari hantar. Dah. Saya serah pada pusat untuk pilih sesiapa dia pegang menteri saya. Mesyuarat tu dah buat? Mesyuarat ada lagi minggu depan. Pusat. Perikatan Nasional pun tak buat lagi. Usia tak ada. Perikatan Nasional, Sosial Jabatan. Tapi dia boleh dengan jumlah ahli-ahli AJK yang cukup buat pengadakan mesyuarat. Tuan Sri, dari segi perlembagaan PN sendiri ada kekatan tak? Bukan daripada Presiden gabungan? Tak ada. Tak ada. Ada perlembagaan. Yang mesyuarat PAS pusat tu minggu depan untuk Minggu depan. InsyaAllah. Maknanya tangguh lagi seminggu lah. Ya, tangguh lagi. Ya. Sebab apa tangguh tu Aisyik? Mungkinlah dia orang ni kan sangat tu nak gantung dengan saya sangat. Tapi tak apalah, saya serah pada pusat untuk pilih siapa dia saja. satu nama, dua nama? Ikutlah dua nama ke satu nama ke, serah pada pusat. Tapi yang pasti Bukan mesti saya sedia membantu. Walaupun siapa dia yang jadi pengurusi, dia bantu. Aisyik, ada daripada MB Perlis minta Adun pesertai tu, dia pelawar untuk ni. Kita dah buat keputusan, kita tak akan terima jawatan. Walaupun dia pelawar, tetap Dia pelawar kerana kita anggap satu pengkhianatan menjatuhkan kerajaan. Ya. Tapi kalau ada daripada PAS nak sertai juga tu? Sudah buat tu semua, buat pengakuan. Tak terima. Tuan Sri, mengenai kebimbangan sesetengah pihak, maknanya sekiranya PAS tu PN ni macam mana? Ya. Ada Kebimbangan tu selesai bila urusan berjalan. Akan selesai. Cuma kita kena sedar, kita memerlukan sokongan bukan sahaja orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Orang bukan PAS dia tak boleh menang. Ya. Okey. Tuan Sri, komen tentang RU perlembagaan RPM yang tidak melebihi 10 tahun tu, Menteri Datuk Seri Zaliana kata dia akan jumpa ketua-ketua parti untuk adakan pertemuan lah mengenai Kita dalam Islam selagi orang tu layak. Orang tu layak, dia boleh jalankan tugas. Dalam pancaan ni saya orang tu boleh khidmat. Lah macam tu Mahathir 100 tahun. Tak ada apa-apa dia khidmat. Okey. Okey. Terima kasih.